Dan setup untuk mancing ikan bulan, tengok video ni sampai habis. Untuk setup ikan bulan, hampa kena ada satu rod ultralight. Okey, untuk ultralight selalunya 26 LB. Dan dia punya mesin ni paling elok hampa ambil saiz 1000 geng. Untuk tali saya pakai 4 sulam 6 LB. Umpan saya gunakan SP geli-geli. Bukan tu saja, popper boleh, spoon boleh, minnow pun boleh. Jadi kalau hampa nak cari ikan bulan ni, hampa kena tengok dia punya boiling. Nampak tak? Banyak boiling kat sini. Maksudnya kat sini ada ikan bulan. Tip casting, hampa baling dekat boiling ikan, bagi agak-agak, tweak, hampa kayu, terus strike. Yang ni penting geng, bila hampa dah strike, hampa kena sentiasa tali kena cekang tau. Sebab apa? Ikan ni jenis melompat, rod kena ke bawah. Hampa tengok ni, apa yang akan jadi? Nampak tak? Ikan ni melompat, tapi pastikan cekang. Alhamdulillah. Jadi, itulah cara nak casting ikan bulan. Jadi, kalau hampa suka dengan video ni, jangan lupa tinggalkan like, follow dan share geng. Strike kau-kau, ingat letup kau-kau.